Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Cole Palmer tidak akan bermain sehingga November. Bintang muda pasukan Chelsea iaitu Cole Palmer dijangka tidak akan beraksi sehingga bulan November selepas mengalami kecederaan groin dalam perlawanan menentang pasukan Manchester United 3 minggu lalu. Jurulatih pasukan Chelsea iaitu Enzo Maresca menerangkan bahawa kecederaan Palmer bukanlah ringan dan memerlukan rawatan yang teliti. Cole Palmer mengalami kecederaan groin yang agak serius. Kami tidak mahu mengambil risiko tergesa-gesa untuk memainkannya. Kesihatan pemain adalah keutamaan kami, kata Maresca sambil menunjukkan sesi fisioterapi pemain muda itu. Beliau menambah bahawa skuad perubatan Chelsea sedang memantau perkembangan Palmer setiap hari dan pemulihan dijangka mengambil masa beberapa minggu lagi. Ketiadaan Palmer dijangka memberi kesan kepada barisan serangan pasukan Chelsea, terutama dalam perlawanan penting Liga dan saingan Eropah. Pemain muda England itu sebelum ini menunjukkan potensi besar sebagai penyerang kreatif dan kehilangan beliau memberikan cabaran kepada strategi serangan skuad The Blues. Peminat pasukan Chelsea menzahirkan harapan agar Palmer cepat pulih dan kembali ke skuad secepat mungkin. Bruno Fernandes tolak tawaran kelab Arab. Hari ini, tersebar laporan bahawa Bruno Fernandes telah menolak tawaran besar daripada beberapa kelab Arab, termasuk kelab-kelab berprofil tinggi di Liga Pro Arab Saudi. Sumber asal mengenai ini dirujuk dalam laman aplikasi Footmob yang menyebut bahawa minat kuat terhadap Bruno memang wujud dalam kalangan kelab-kelab Asia Barat. Tawaran tersebut dikatakan sangat menggoda dari segi kewangan, namun Bruno memilih untuk terus kekal di Eropah dan terus bersaing di tahap tertinggi. Keputusan ini menunjukkan komitmennya kepada kelab dan cita-cita untuk terus terlibat dalam pertandingan elit seperti Liga Juara-Juara Eropah. Beliau mahu terus berada di gelanggang yang kompetitif, bukan hanya tertumpu kepada nilai gaji semata-mata. Bruno sedar bahawa posisi beliau di Manchester United memberi peluang dan pengaruh besar dalam projek jangka masa panjang kelab. Kelab Manchester United juga dilaporkan tidak berhasrat melepaskannya, melihat Bruno sebagai aset paling penting dalam skuad. Statistik beliau turut membuktikan sumbangan besar kepada kelab, sehingga kini Bruno telah mencatatkan 298 penampilan bersama 100 gol dalam semua pertandingan. Dalam musim 2025-2026, Bruno telah memulakan 8 perlawanan dengan pasukan Manchester United dan berjaya menjadikan 2 gol. Dengan semua ini, nampaknya Bruno memilih jalan sukar tetapi bermaruah, keutamaan permainan, bukan duit semata-mata. Keputusan ini pasti disambut baik oleh ramai penyokong pasukan Manchester United yang menghormati dedikasinya. Sebastian Pocognoli bakal menjadi jurulatih baru Monaco. Menurut laporan terkini daripada Fabrizio Romano, AS Monaco sedang dalam perbincangan untuk melantik Sebastian Pocognoli sebagai jurulatih baru mereka. Pelantikan ini bertujuan untuk menggantikan Adi Hutter yang telah diberhentikan selepas permulaan musim yang kurang memberasangkan. Sebastian Pocognoli adalah bekas pemain pertahanan antarabangsa Belgium yang pernah beraksi di Premier League bersama dengan West Brom dan juga Brighton. Selepas bersara pada tahun 2021, beliau memulakan kerjaya kejurulatihannya dengan mengendalikan pasukan bawah 21 untuk unit St. Gilos. Pada musim pertamanya, beliau berjaya membawa pasukan tersebut menjuarai Belgian Pro League buat kali pertama sejak 1935 dan turut memenangi Belgian Super Cup. Keputusan untuk menamatkan kontrak Adi Hutter dibuat selepas pasukan mengalami prestasi yang kurang memberasangkan, berada di tangga kelima League One dan hanya mencatatkan 1 kemenangan sahaja dalam 5 perlawanan terakhir di semua pertandingan. Selain itu, terdapat beberapa laporan mengenai kurangnya hubungan antara Hutter dan juga para pemain yang mungkin mempengaruhi keputusan kelab. Dengan pelantikan Pocognoli, AS Monaco berharap dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan prestasi pasukan dalam saingan domestik dan juga Eropah. Kylian Mbappe tersisir daripada skuad kebangsaan Perancis. Perancis mencatatkan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Azerbaijan dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe tampil cemerlang dengan menjadikan gol pertama dan memberikan satu bantuan gol kepada Adrien Rabiot. Namun pada minit ke-83, beliau terpaksa dikeluarkan selepas mengalami kecederaan pada buku lali kanan yang merupakan kecederaan berulang daripada perlawanan sebelumnya ketika menentang Villarreal. Jurulatih pasukan Perancis iaitu Didier Deschamps mengesahkan bahawa Mbappe mengalami kecederaan pada buku lali kanannya dan terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-83.
Beliau turut menyatakan bahawa Mbappe mengalami ketidakselesaan yang tidak ideal untuknya. Selepas perlawanan, Mbappe kembali ke Real Madrid dan menjalani ujian perubatan di sana. Berita positif diterima apabila kecederaannya didapati tidak serius. Menurut Fabrizio Romano, Kylian Mbappe telah menjalani ujian pagi ini dan kecederaannya tidak dianggap serius ataupun membimbangkan. Staf perubatan Real Madrid menjangkakan beliau akan tersedia untuk latihan minggu depan dan boleh diturunkan dalam perlawanan La Liga menentang pasukan Getafe. Erling Haaland dinobatkan pemain terbaik EPL September 2025. Penyerang pasukan Manchester City, Erling Haaland, telah dinobatkan sebagai EA Sport Player of the Month bagi bulan September pada tahun ini. Meraih anugerah ini buat kali keempat dalam kiranya. Sepanjang September, Haaland tampil cemerlang dengan menjanakan 5 gol dan memberikan 1 bantuan gol dalam 3 perlawanan. Antara persembahan terbaiknya termasuk 2 gol menentang pasukan Manchester United dan 1 gol menentang pasukan Arsenal, serta 2 gol dan 1 assist menentang pasukan Burnley. Setakat ini, Haaland telah membuat 7 penampilan dalam Liga Perdana Inggeris pada musim 2025-2026, menjadikan 9 gol dan memberikan 1 assist. Beliau juga telah meledak 18 gol dalam 11 perlawanan merangkumi semua pertandingan untuk kelab dan juga negara. Jurulatih pasukan Manchester City iaitu Pep Guardiola mengucapkan tahniah kepada Haaland atas pencapaiannya. Dengan prestasi cemerlang ini, Haaland dijangka terus menjadi nadi serangan utama pasukan Manchester City dalam mengejar kejuaraan domestik dan juga Eropah pada musim ini. Peminat bola sepak di seluruh dunia pasti menanti-nantikan aksi menarik daripada penyerang prolific ini. Neymar Jr dikaitkan dengan Inter Miami. Kejutan daripada dunia bola sepak antarabangsa, iaitu bekas bintang Brazil iaitu Neymar Jr kini dikaitkan dengan perpindahan ke Inter Miami, kelab milik David Beckham, yang kini menempatkan sahabat lamanya iaitu Lionel Messi. Menurut laporan daripada Footmob, kabar angin ini muncul selepas Neymar dikatakan tidak lagi berpuas hati di Santos FC, kelabnya di Brazil, yang kini diwakilinya selepas meninggalkan pasukan Al Hilal pada tahun lalu. Perpindahan ke Inter Miami dikatakan boleh menjadi peluang besar untuk reunion semula dengan Messi selepas kali terakhir kedua-duanya bermain bersama di Barcelona dan juga PSG. Sumber dalaman turut menyebut bahawa pihak pengurusan Inter Miami melihat Neymar sebagai tambahan ideal untuk meningkatkan profil kelab menjelang musim MLS baru, satu langkah yang boleh menarik lebih ramai penonton global, sama seperti import Messi pada tahun 2023. Walau bagaimanapun, buat masa ini, tiada tawaran rasmi yang dikemukakan. Namun desas-desus ini semakin kuat selepas Neymar sendiri memaknai emoji misteri di Instagram bendera Amerika Syarikat dan emoji bola sepak. Jika perpindahan ini menjadi kenyataan, ia pasti menjadi perpindahan yang paling tidak dijangka pada tahun ini. Carlos Baleba bakal tinggalkan Brighton. Spekulasi hangat menyelubungi Carlos Baleba iaitu pemain tengah bertaraf bintang untuk pasukan Brighton yang dikaitkan dengan perpindahan besar musim ini. Menurut laporan dari media Eropah seperti ESPN dan juga TalkSport, Manchester United dan Manchester City dikatakan berminat untuk membawa Baleba dari Amex Stadium dengan Brighton menetapkan harga sekitar 120 juta euro. Walau bagaimanapun, pihak Brighton jelas menolak sebarang tawaran buat masa ini. Jurulatih iaitu Fabian Huxley berkata dia sangat-sangat yakin bahawa Baleba akan kekal bersama kelab pada musim ini dan Brighton sekali lagi menegaskan Baleba bukan untuk dijual. Dalam jendela perpindahan sekarang, statistik beliau tidak mengecewakan. 34 penampilan di Premier League pada musim lepas, 3 gol dan 1 assist, dan usia masih muda menjadikannya aset berharga untuk pasukan Brighton. Jika benar dia tinggalkan pasukan Brighton, perpindahan itu akan dianggap tak dijangka, bukan sahaja kerana harga tinggi dan kontrak yang panjang, tetapi juga kerana semangat dan komitmen Baleba terhadap Brighton dilaporkan masih lagi kuat. So, itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.